Hai. So hello guys, hari ni Isha akan take over vlog Alia. InsyaAllah kalau Isha tak lupa, Isha akan buat vlog sepanjang jalan. So ni Isha dah siap. Comel tak? Okay, ni Isha dah siap. Isha nak pergi Medbaya, mas dengan Alia TJ. Lepas tu kita nak gerak pergi open house Alia. So stay tune. Mana kamera dah? Malu lah. So Isha dah ambil dah depa ni si Bea, Mas, Alia TJ. Tapi tertinggal kamera. Lepas tu ni balik pergi depan rumah balik ambil kamera. Banyak kerja adalah kerja Isha. Tak apa, Isha drive. So sekarang kita nak meneruskan perjalanan ke mana rumah dia? Selangor. Saujana Muda. Okay, kami dipaksa untuk jadi vlogger hari ni. So saya harap, saya sebagai Shima, Persatuan Shima, Ketua Shima, saya berharap Alia akan post ini vlog ni lah. Sebab kalau kami akan, saya ada cerita, kami pergi Cameron hari tu. Berapa bulan lah yang lepas lah? Ada dalam 2 bulan lah. Nak 3 bulan macam tu lah. Tak post. Weh, terpadam. Dia dengar macam tu. Dia dah record je. Oh ya. Nak tengok muka. Macam mana? Kami tak kena guna kamera. Sebelum ni record guna iPhone, guna handset. Ni dah kawat abang. Pakcik nak pergi semayang Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat ya. Kami nak pergi Selangor. Okey, sambung balik. Tadi kat mana? Ada lagi. Kamera. Kami pergi Cameron. Dah 2 bulan lebih dah. Tak post kontennya. Aku dah record banyak dah video. Habis memori. Tak post. Apa lagi vlog dekat KL? Dekat KL dah post? Dah post dah? Alia. Alia post. Tengoklah semua orang tengah pergi solat Jumaat. Masya Allah. Ada husband aku dah kat sini. Oh, macam waktu Umar main Jumaat. Jumaat. Wait, sebelum pergi mall kita pergi mana? Boleh tak aku nak pergi beli barang? Boleh. Nak beli apa lagi lah? Nak beli barang BTS lah tu. Dia rumah Alia dalam 40 minit macam tu lah, 30 minit. Okey lah. Saat tu kan kita nak naik hijau kan. So kita pergi yang jauh dulu. So kita rumah Alia. Tu rumah dia. Ambil yang kami kurus je. Yang gemuk-gemuk jangan ambil. Sebab kami memang kurus. Kami memang kurus. Siapa buat kami gemuk tu dia buta. Kami kurus dan cantik wangi. Betul. Wangi tu Wangi ya. Okey lah. Dah banyak dah record. Okay, so apa-apa kami akan update. Bye-bye. Pasal macam nak stop. Sekarang duduk dekat highway. Sekarang Bea tengah bawa kereta. Apa dia? Kami dah sampai Subang. Subang Telinga. Subang ke? Tak salah. Dah sampai Subang mas kata. Kalau Bea sampai Subang Telinga dah. Tapi kami tak terus pergi rumah Alia sebab kami nak pergi cari barang Laki Isha. Barang kahwin. Kami dah nak kahwin. Sorry guys. Dah off market. Semua. Mana? Orang kuat iman je nampak. Siapa yang tak nampak cincin Isha tu? Kena ngucap dah. Kena mengucap siap-siap kena bertaubat. Lepas tu sekarang boleh tengok jam ke Isha kan? Bea bagi Isha nampak kecil. Cepat tarik. Masuk mana mas? Nak tarik. Okey. Aduh. Okey, lingkup. Saya kena ulang balik lagu ni. Dah jadi. Depa nak ulang nak tarik lagu tu. Banyak kau. Terpadam pula. Stress lah Alia. Tunjuk ni. Alia, jam lah Alia. Kami menolak duduk Selangor. Betul, kami nak duduk Ipoh. Alia ada mana? Alia okey dah. Alia macam tak selamat je dalam kereta ni. Nak cubit apa? Buat tak? Kenapa? Tak sombong lah. Alia tak Isha drive ke? Sombong lah pokok ni. Cubit. Wait, saat saya wait. Mana ni? Mana dia cantik pula aku dalam ni kan. Cantik dah Syah. Dah bye. Apa mesti nak tahu lah siapa lagi Isha kan. Stay tune. Dah. Macam dah? Dah, bye. Isha nak tutup. Kami nak pergi jumpa laki Isha. Kami nak pergi cari barang laki Isha. Kami yang kalut untuk laki Isha. Isha dia keluar dengan kasut bapak dia. Ali okey.
Ayah nak pegang Ayah nak pegang kamera. Kami ada kawan baru yang introvert. Kenapa? Kedai lelaki Depa kena heret mas sekali. kami okey je. Tolong kau. Terpaksa. Weh, ni weh. Mira selfie ke? Tak nampak eh. Okay dah. Jom berjalan dulu. Ni guys, kedai dia. Kedai Isha. Dia nak beli barang K-pop dia. Okay lah, jumpa kat dalam. Bye-bye. Info. Dah masuk kat dalam. Sudah. Isha dah rambang mata aku. Aku tak rasa kami akan pergi rumah Halia. Macam syok pula duduk kat dalam ni. Cantik lah siang. Okay, makcik-makcik pun ada minat K-pop. Gila siang. Okay. Ni outfit Bea. Ni outfit Bea. Jom foto. Tapi mesti background ni. Jom. Lah jom dia habis. Kami duduk kat dalam ni. Kami nak foto booth. Tapi kami tu ada duit. Pinjam di 100. Ada 100 duit raya. 30. Tu duit. Tu straight mak. Kalau kita panggil Isha ni mesti kena buat. Tengok ni weh, Alia kawan-kawan hang berdosa gila babi sih. Ni ke jantan Isha? Ni Taehyung. Ni siapa? Ni Taehyung. Aku dia Taehyung. Taehyung kan? Ni Kan tanya confident je. Kita nak selfie. Aku tak tahu siapa tapi nak selfie. Nak janji selfie. Dah hang tak payah masuk dah bagi je jadi selfie. Oh, kau boleh lah. Ni lah macam ni. Ni siapa Isha? Taehyung kan? Ogin Cortis. Mah. Taehyung tu pala otak hang. Han? Ha? Han ambil. Isha. Comel. Thank you. Bukan. Kami sekarang tengah segan lah ada orang tengok. Kami kan Nak tahu tak siapa tengok kami? Macam kami biasa-biasa je. Tak ada lah. temenung kami pada tadi. Sebab kami pakai baju kurung. Tu sebab ayu kot kan. Tengok ada orang tengok. Ni tengok lama. 1, 2, 3. Balik dah apa Isha? Mana Isha? Isha di sini. Isha. Jom. Isha. Bukan. Isha dah je. Saya nak keluarkan ni terus mana dia tadi sangkut. Tolong Isha. Orang kena tengok yang ni dulu kot. Yang tepi ni. Ni. Lepas tu saya ingatkan. Ni je Isha ni bapa tak hak ni. Bukan. Kalau Tak ni apa? nampak select. Hak ni album. Album yang lama punya. Ketujuh. Tak, bukan. Tak. Kalau Isha nak beli yang semua orang punya, yang 7 orang. Ha? Bankrupt dia. Berapa satu? 107. Mahalnya ada warna apa? Macam tu dia Isha beli. Mahal jadi K-pop. Isha nak beli ke semua? Isha beli guys. Isha nak beli semua. Bukan bodoh ni. Isha beli semua. Aku minta pinjam 100 dia tak bagi. 99 Isha. Oh, dia dah version 1. Apa tujuh ni? Tujuh ni apa maksud? Hak ni dia punya nama album. Ni. Map nama album dia Map of Soul 7. Oh. 7 ni dia pasal Oh dia 7 macam orang. iPad 7. Weh, diam. Okay, Isha dah buat keputusan. Finally. Selama? Selama sejam. Kita sampai pukul berapa tadi? Aku rasa dalam 40 minit lah. Dalam ni. Akhirnya dia membeli guys. Akhirnya Isha membeli. Habis dia bagi kesan gambar. Hah? Kami okey je. Ya, hampa lapar aku melapar. Isha beli apa? Dia tak cukup. Tak apa. Kau tiap seorang RM5 Isha. Ada tak Isha? Okay. 215. Okay, nah Isha cakap. Isha gelap. Kono. Okay, so sekarang ni pasal macam lagi sini. Patut dia berkawan. Kami Isha dah beli. Mana? Mas lagi Isha. Ha? Isha dah beli. Lepas tu banyak yang tak ada. Mungkin Isha akan shopping online je. Isha kamera kat sini. Isha akan Juli mata ya. Dah tengok muka sendiri. Kat sini. Isha akan shopping online je. So sekarang Alia TJ nak pergi mana? Haiti. Dekat tu kejap. Haiti. Nak pergi mana? Haiti.
Okey, jom kita pergi Haiti. Makan yang sambal, kami nak ayam sirap Mak Alia. Alia, tolong. Sekarang kami nak pergi Haiti. Mana dia? Haiti. So sekarang ini adalah masanya estimate. Ya, Alia tengah tunggu kita tapi mampus lah. Mampus lah Alia. Alia je pun. Mak dia fans aku kot. Jangan masuk yang ni tau, nanti mak kata aku kurang. Ni kepala singong. Ni kepala bea. Tak menu dekat. Hantar kami dah jumpa Haiti. Dah jumpa Haiti. So Alia kau ada? Ayah dia. Dia dah jumpa. Macam coconut blue. Guys, kami jumpa hidung yang besar. Nina Cuba katakan. Dia kata besar gila hidung dia. Hidung siapa ke itu? Persoalannya hidung ke siapa? Hidung saya. Jam. Ice cream chillin'. We padam. We padam. We padam. We padam. Boom boom. Penatlah jadi artis Blackpink, cantik lah. Tadi 3, 2, 1 kau kita cara. Tu kat rumah Alia. Ada ke? Masak apa? Masak sardin. Masak. Assalamualaikum. Masak apa? Kamera sendiri. Malu tu. Kita orang dah sampai rumah Alia. Lah, terpadam peluk dah aku nak tengok muka aku. Nak tidur rumah Alia boleh dah. Alia ni nak siapa lah? Dia. Makan. Nak main bola sepak. Nampak apa? Alia ni anak siapa dia? Alia ni siapa dia duk blok mana? Dia blok mana ni? Ni anak siapa ni? So kita dah sampai rumah Alia. Kita ke pusing. Alia. Kayla. Dekat acuh. Acuh buat apa? Hello. Dah. Amboi. Lama betul tak jumpa. Orang ke bulu datang-datang. Bukan lah. Malu-malu. Bukan. Babi Alia zoom Sikit je lah. Sikit lah. nak rasa-rasa je. Rasa-rasa. Tak kuih makan semua. Assalamualaikum makan semua. Okay guys, kami dah sampai di penghujung jalan cerita kami. Dia ni kerja nak basa-basa orang makan je. Aku takut korang lapar. Aku dah cakap kat pokok aku dah kau Aku dah buat vlog ni nak ajar aku menari. Teruslah kerja ajak menari je. Peluh dah aku. Kami tadi dah makan, lepas tu kami tak gambar, kami buat TikTok, kami gosip-gosip. Lepas tu Angkat gambar saja 50 gambar kat dia. dah 10 tik tu aku asyik silap je. Kan Alia sambung. Nak ambil gambar, bye-bye. Tu tak nak makan ke? Dia nak asal ni. Yalah, terima kasih dah jumpa sebab ni first time saya jumpa makcik. Tapi kita dah follow kita. Kita dah BFF kat TikTok. Kasih tau. Sedap tu. Terima kasih sudi datang. Jumpa sama cikgu. Nanti dah habis belajar pun jangan lupa makcik. InsyaAllah dah. Macam ni ya.
Ayah makcik. Aku tengok gelap. Cucu tadi. Awal sama ayah makcik. Minta maaf lah kalau kami makan banyak sangat. Makasihlah jemput kami. Jangan serik datang lagi. Tak cakap apa tu. Saya ada reptilian tu. Saya ada reptilian tu. Terima kasih makcik. Tu je lah. Aku tarik kau. Last sekali. Pun dah terpisah. Masya-Allah. Kami jemput Kita salam sekali lagi. gambar-gambar. Salam dulu. Belakang balik. Tak jadi dah lah dia sekali je. Tak apa. Tak apa. Upload skrip kita Sampai. Banyak ya. Minta maaf kalau salah silap. Buat makcik terasa, makcik kecil hati. Fida Aisyah. Terima kasih sama Kami okey Aisyah. Kami situ dah. makan minum kami nak. Ya, sama lah. Datang makan minum. Angkat. Bye. Dah makan banyak balik. Bye. Bye. Tak jadi okey. Itu saja vlog daripada diorang. Bye. Tutup.